Buka mata, tajamkan minda, jangan pening. Kita buat dia pening. Okey, untuk soalan ni dia berkaitan dengan pemfakturan, di mana pemfakturan trinomial menggunakan kaedah penerapan silang. So mula-mula sekali kita kena buat palang dua ni lah. Kemudian kita senaraikan x kuasa 2 di hadapan ni, kemudian positif 9x di belakang ni, dan positif 14 di tengah-tengah. Baik, kita kena ingat yang ini darab, yang ini pun darab, dan ini akan jadi tambah. So kita tengok x kuasa 2, of course x darab x. Kita tengok positif 14, apa darab apa dapat positif 14? Kita ambil 7 darab 2. Okey, kemudian kita darab silang. X darab 7 dapat 7x. X darab 2 dapat 2x. Okey, untuk ni tanda jangan tulis lagi sebab kita nak tengok yang belakang ni. So yang belakang 7x dengan 2x. Kalau 7x tambah 2x akan dapat 9, maka betul lah. So baru kita tulis positif dengan positif. Kalau belakang positif, depan pun positif. Okey, macam mana tulis jawapan? Kita ambil yang dalam kotak purple ni. Sebelum sekali kita tulis 2 kurungan. So yang kurungan pertama x tambah 7, kurungan yang kedua x tambah 2. Senang kan?